Assalamualaikum tuan-puan. Dalam video kali ini, saya akan explain mengenai commission SKV. Okey, so tuan-puan boleh lihat paparan yang telah saya share ni. Okey, ini adalah commission SKV. Okey, dia punya commission dia ni, saya akan explain. Okey, pertama sekali, bila kita daftar sebagai ejen, kita akan menjadi SKV Apprentice. SKV Apprentice di mana commission kita hanyalah 10%. So, bila setiap kali tuan-puan buat sahaja apa-apa sale, okey, contoh tuan-puan berjaya jual satu botol main tropik, tuan-puan akan dapat 10% tu masuk ke dalam cash wallet balance tuan-puan. Okey, so kalau satu botol RM75, so tuan-puan akan dapat RM7.50 masuk ke dalam cash wallet. Okey, lepas tu, okey, pada bulan yang sama, sekarang ni bulan 6. Okey, sekarang ni bulan 6. Okey, pada bulan yang sama, tuan-puan berjaya buat sale sebanyak RM1,000. Okey, pada bulan yang sama, komisen tuan-puan akan naik daripada 10% ni, akan naik ke 15%. Okey, so macam saya kata, 10% tu akan masuk ke dalam cash wallet balance. Lagi 5% tu akan masuk ke dalam tuan-puan punya cash wallet balance tapi bulan depan. Okey, sekarang bulan 6. Pada 1 hari bulan 7, bulan depan, baki 5% tu akan masuk ke dalam cash wallet balance tuan-puan. Nampak tak baki tu? Okey. So, lepas tu sama juga kalau tuan-puan buat sale lagi. Okey, sekarang ni bulan 6 kan, tuan-puan masih lagi buat sale lagi, dapat 3,000. Pada bulan 6 ni, sepanjang bulan 6 ni dapat 3,000 sale. So, tuan-puan akan jadi bronze advisor. Komisen tuan-puan adalah 25%. So, tuan-puan dapat group sale RM3,000. Dan juga personal sale tuan-puan adalah RM500. Okey, tuan-puan faham kan personal sale dan juga group sale kan? Group sale ni adalah sale kita dan juga ejen bawah kita. Personal sale ni adalah kita seorang saja. Sale daripada kita seorang yang buat. So, kalau tuan-puan dapat personal sale RM500 dan group sale RM3,000 dalam bulan 6 ni, dalam bulan 6 ni, bulan yang sama ni, tuan-puan akan dapat jadi bronze advisor, which is commission tuan-puan adalah 25% daripada 25% tuan-puan akan dapat. Daripada sale tuan-puan lah. 25%. So, 10% akan masuk terus ke cash wallet tuan-puan. Lagi baki 15% ni akan masuk pada 1 hari bulan 7. Iaitu bulan depan lah. Akan masuk pada bulan depan. Sama juga bila tuan-puan buat sale, pada bulan sama dapat buat RM10,000. Pada bulan 6 ni tuan-puan dapat buat group sale RM10,000. Personal sale tuan-puan adalah RM1,000. So, tuan-puan akan menjadi silver advisor. Komisen tuan-puan akan dapat 30%. So, sama juga 10% akan masuk ke cash wallet kita. Lagi 20% ni akan masuk bulan depan 1 hari bulan 7. Sama juga dengan gold advisor. Okey, gold advisor pada bulan 6 ni, sepanjang bulan 6 ni, tuan-puan buat group sale target, group sale tuan-puan RM30,000 dan personal sale tuan-puan adalah RM2,000. So, komisen tuan-puan akan terima adalah 35%. Okay, and then sama juga 10% akan terus dapat kat kita. Lagi 25% ni akan masuk bulan hadapan. Okay, akan masuk bulan hadapan 1 bulan 7. Sama juga dengan Sapphire Advisor dan juga Diamond Advisor. So, dekat dalam SKV ni, komisen paling tinggi tuan-puan boleh dapat adalah 40%. Okey, paling tinggi adalah 40%. Tapi untuk dapat 40% ni, tuan-puan kena ada group sale RM150,000. Personal sale tuan-puan adalah RM3,000. Baru tuan-puan boleh dapat komisen 40%. So, ini adalah tangga komisen SKV. Okey, untuk tuan-puan lebih faham lah. Dan juga boleh target. Okey, tuan-puan nak berapa persen bulan ni? Kalau tuan-puan nak 25%, tuan-puan kena buat 3,000 sale dan personal sale tuan-puan mestilah RM500 minimum. Okey, ini baru boleh dapat komisen 25% iaitu bronze advisor. Okey, so kalau ada apa-apa soalan tak faham mengenai komisen ni, boleh je WhatsApp dalam grup ataupun PM tepi. Saya akan cuba bantu. Sebab saya faham komisen ni mungkin agak mengelirukan, tapi at least kurangnya saya nak tuan-puan faham lah apa tuan-puan punya target. Okay? So, insyaAllah saya harap ini dapat membantu.